Selamat kembali ke channel saya. Tahun ni saya nak tunjuk tentang Vivix. Okey, ini lagi satu suplemen daripada Shaklee untuk tuan-tuan dan perempuan. Right. So Vivix ni dia boleh melegakan sakit untuk mereka yang kena kanser. Ya. So kita ada beberapa testimoni di sini. Seperti sembuh untuk sakit kanser. Ada yang kanser tahap 4, ya, menggunakan Vivix. Breast cancer, kanser usus tahap 4. Okey, lagi apa lagi? Kanser usus stage 4. So doktor sahkan kanser ovary clear. Tonsil, punca, tanda dan cara kecutkan tanpa bedah dengan cepat. Vertigo. Alright, vertigo. Penyakit asma, cara untuk hilangkan asma dengan cepat dan Vivix ni sangat baik untuk kita ambil dia sebelah pagi, dan kalau boleh tuan-tuan dan perempuan sebelum tidur malam ambil 2 biji. Ambil 2 biji Resv, 2 biji malam sebelum tidur, dan dia akan bagi anda lena yang sempurna. So badan semua tak sakit, dan bila bangun pagi rasa sihat. So sila subscribe ke channel saya. Okey, dan sila tengok dekat saya punya bio, ada di sana nombor telefon untuk tuan-tuan dan puan-puan kontak saya. Sila share, like dan komen. Terima kasih.